Betul-betul ada saying yang mengatakan there's always a hope at the end of the tunnel. Okay, kita dekat Sarajevo lagi, di Tunnel Museum. Ini memang best lagi dia cerita. Nampak daerah kita kat belakang tu. So ini dia permulaan jenis kita hari ni. Kita pergi ke tempat dipanggil Tunnel of Hope. Dalam perang Bosnia sebelum ni, tak silap saya hampir 4 tahun ke 5 tahun Sarajevo dikepung. Dan mereka menggali terowong bawah tanah bermula dari rumah ni yang telah diserahkan miliknya oleh tuan punya rumah. Dan kisah permulaan bernafas kembali penduduk Sarajevo bermula dekat sini dengan bekalan-bekalan makanan dan juga ubat-ubatan dibawa masuk melalui terowong yang sangat panjang. Jom kita explore dekat sebelah dalam. Yang ini kita masuk replika tunnel dulu sikit, tak jauh. Okey, sekarang saya berada dekat dalam tunnel ni. Yang ini cuma replika Sebab tengok binaan dia. Dia cuba buat balik apa yang ada. Yang bawah adalah track untuk bawa makanan lebih cepat. Ini baru replika Replika ni sizing dia sama. Lepas tu facility, ada aircon sikit dalam ni, ada air dan sebagainya. Tapi kalau ikut yang asalnya, dia pakai lilin, gelap, tak ada saiz yang tepat. Mungkin sana sini ada air leaking. Betul-betul ada saying yang mengatakan there's always a hope at the end of the tunnel. Allahu Akbar.